Kak Intan di Pontianak ada orang puasa tak? Kalau dia orang Islam, pastilah dia puasa. Aku bilang dengan kau. Kalau dia orang non-Muslim, tak ada lah dia puasa. Ngajak kelahi kat kau ni ha. Tak senodoh pertanyaan dia. Suka nak buat aku naik darah ya? Ha. Kalau dia orang Islam, pastilah dia puasa. Kecuali lah dia sakit, menyusui, orang melahirkan, kayak misalnya ada penyakit yang tak boleh puasa tu, bilangan kau. Tak ada lah dia puasa. Kalau dia orang Islam masih bisa puasa, ya diwajibkan tu puasa. Kerana puasa ni wajib, aku bilangan kau. Ya? Nak perlu gak aku ajarkan kau di agama? Heran aku. Di Pontianak ada tak orang puasa? Ditanyakannya. Di Pontianak ni, aku bilangan kau berbagai macam agama, aku bilangan kau. Apa je agama Islam? Dan belonggok orang Islam di sini. Jangan kau tanya lagi. Heran aku. Emang sih orang tahunya tu Pontianak ni khasnya orang Dayak. Tapi orang Dayak tu tak ada gak yang non-Muslim semua. Ada gak orang Dayak tu orang Islam, aku bilangan kau. Ya? Nak darah aku.